Bismillahirrahmanirrahim. Dia sangka orang yang walaupun tak pernah beribadat, kalau berdiri masuk syurga, tak pernah syurga. Dengar tak soalan? Soalan ni penting. Soalan ni tak bodoh. Ramai orang tanya. Soalan dia, kita ni takdir dah ditulis dah masuk syurga neraka, habis nak ibadat macam mana lagi? Kan? Kita pergi kat kawan kita, kata hang ni main lah masjid. Aku ni dia tulis Lauh Mahfuz dah jenis tak pergi masjid. Dia abang kita. Macam mana? Habis tu kalau dah tulis Lauh Mahfuz, buat apa kita nak panggil hayya 'alas salah? Memang dia dah tertulis tak main. Kenapa Tuhan tu kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kan, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Sebab nak seru dia memang dah tertulis, dia tak mau. Ini ramai orang salah dalam menafsirkan hadis, kan, yang hadis Nabi kata Allah Ta'ala ni, balik yang saya sebut tadi, nak mudah bagi faham lah. Tuhan ni dia mengetahui yang terdahulu dan yang akan datang. Sebab kena dengar elok-elok baru boleh faham dah ni. Sebab Allah ni dia yang menciptakan masa. Sebab tu orang kata aku tak ada masa. Manusia mesti ada masa. Yang tak ada masa siapa? Allah lah. Dia tak perlu masa, kerana dia yang mencipta masa. Kita tak boleh fikir no, macam mana zat Tuhan tu tak terikat dengan masa. Sebab tu dia bersumpah dengan masa. Wal asr, apa? Demi waktu. Wal fajr, apa dah? Demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu. Wal lail, demi waktu malam. Sebab apa? Kita boleh tak bersumpah dengan masa? Tak boleh. Pasal masa makhluk. Kita hanya boleh sumpah dengan Tuhan. Pasal apa Tuhan boleh sumpah dengan masa? Dia Tuhan, masa makhluk dia. Dia tak terikat dengan masa. Dia tahu masa semua sama je di sisi Allah. Dia boleh ambil kita lah ni dia boleh bubuh kita pada zaman hak nak main. Sebab tu mungkin kita kata macam mana Nabi pergi Isra' Mi'raj, nampak syurga dengan neraka, orang lain syurga mana ada lagi, kiamat tak berlaku lagi, tak timbang lagi siapa nak masuk syurga neraka. Dia ambil ni, dia pergi bubuh lah masa yang depan. Sebab tu kita tengok satu orang, kan, dia duduk, dia sakit 5 tahun, dia rasa macam mungkin 15 tahun. Ada orang sakit 5 tahun, dia rasa mungkin macam setahun. Allah memanjang dan memendekkan masa. Sebab tu salah satu tanda kiamat, wa yataqarrabuz zaman, zaman menjadi pendek, menjadi dekat. Dia panggil time accelerated, is accelerated, time is shortened. Masa jadi pendek. Macam mana masa jadi pendek? Dulu orang dulu nak tafsir tak erti, bukan tak pengalaman. Dia kata mungkin kot ada kapal terbang jadi pendek. Dulu orang nak pergi Kuala Lumpur 7 jam lah pergi 45 minit. Bukan maksud tu masa pendek betul lah. Cuba tanya orang tua. Dulu Jumaat ke Jumaat lambat nak sampai, lah tak dan. Baru rasa kemarin dulu Jumaat dah. Baru je puasa Ramadan, masuk pula dah Ramadan. Itu tanda-tanda kiamat. Tuhan pendekkan, dia dekatkan masa. Pasal masa dia punya. Sebab itu masa 20 tahun orang ni dengan 20 tahun orang lain mungkin tak sama. 20 tahun orang ni mungkin macam 60 tahun. 20 tahun dia ni mungkin macam 15 tahun. Imam Nawawi umur dia 40 tahun lebih lah. Tapi dia buat kitab macam dengan hidup berpuluh-puluh tahun. Ada profesor mati tahun sampai 70 tahun, kitab 2 biji tu kan. Sebab Tuhan menguasai masa. Oleh kerana Tuhan menguasai masa, dia mencipta masa. Tuhan tahu tak apa yang nak berlaku masa depan? Tahu? Tak ada beza masa lepas dengan masa depan kan Tuhan. Sebab tu Tuhan alimul ghaibi wasyahadah, huwal awwalu wal akhir. Tuhan yang awal dan yang akhir. Dia duduk situ je. Tak ada kata dia duduk sana sana. Dia awal pun dia, akhir pun dia. Pasal dia tak terikat dengan masa. Okey.
Jadi Tuhan tahu tak kita nak masuk syurga ke neraka masa dia cipta, masa kita lahir tu? Tahu tak? Tahu. Kalau Tuhan pun aku tak tahu budak ni nak pergi belah mana. Tu bukan Tuhan lah. Cumanya pengetahuan, adakah satu paksaan? Tak. Nak buat Tuhan masalul a'la, tak boleh dibandingkan, tapi nak bagi faham. Saya selalu buat contoh yang sama. Ustaz kata, cikgu, sebuah senarai berapa orang boleh dapat A? Paisa ni apa nama street A dalam kelas cikgu bagi 5 orang nama. Ni 5 ni semua full A nya. Straight A. Paisa sungguh. Memang semua A. Seorang budak tu komplain, saya sebenarnya patut dapat straight A, tapi cikgu tak senaraikan begitu. Cikgu bukan paksa, cikgu jangka. Sebab cikgu tengok kepada perusahaan balok ke rajin kan. Cikgu tengok kan. Lalu dia buat. Allah dia tak jangka, ilmu yang yakin. Macam tu lah. Kita dengar radio kata hujan dijangka turun renyai-renyai petang ni. Kita kata tak guna betul jangka ni. Apa radio ni, kita nak pergi mancing yang dia bagi hujan renyai-renyai. Dia bukan bagi hujan, dia bagi tahu. Dia tahu benda yang nak, bukan dia paksa hujan turun. Allah Azza wa Jal, dia tidak memaksa kita jadi jahat, tapi dia tahu tak siapa masuk neraka dan syurga. Dia tahu, tapi dia bagi kat kita hidup. Adil dia, supaya kita nikmati hidup. Kalau dia tak bagi kita lahir-lahir ambil buah neraka pun takkan salah. Tapi dia tak buat yang tu. Jadi itu yang dikatakan Tuhan telah tahu, telah ditulis, itu bukan dipaksa. Semuanya tertulis di sisi Tuhan, bukan dipaksa. Karena Tuhan itu tidak silap. Tentang faham maksud saya? Jadi kita kata Tuhan dah paksa aku dah, itu Jabariyah. Kita Tuhan memberi. Cuma ada benda yang kita terpaksa, tak boleh. Kita lahirlah orang Melayu, yang tu kita tak pilih. Aku tu tak suka lah dilahirkan di Malaysia ni. Tak ada pilihan. Yang tu kita tak ada pilihan. Kenapa tidak aku lahir di Australia ke, aku lahir di Eropah ke misalnya kan? Tak ada pilihan kan? Kita lahir-lahir hidung kita gelap sikit kulit kita. Pergi kelas tengok orang lain muka cerah. Yang tu tak ada pilihan. Kita bawa kereta elok betul punya bawa. Kereta lain tibai kereta kita mati. Kita duduk dalam rumah kita betul-betul ya, tak buat salah apa. Ribut mai kuat, masuk timpa kita mati. Semua benda yang kita tak ada pilihan, Tuhan tak akan salahkan kita sama sekali. Itu kita kena faham. Hang dihukum sebab kulit hitam, tak mungkin. Pasal kita tak pilih kulit hitam. Hang menjadi hina sebab hang bangsa Melayu, tak mungkin. Sebab tu kita tak boleh hina bangsa lain juga. Hang dihukum sebab mana? Ribut timpa hang, tak boleh. Yang tu bukan pilihan. Bahkan benda yang bukan pilihan kita, kena kat kita derita, penyakit ke apa ke, Tuhan bagi pahala pula kat kita. Dan dia mungkin masukkan kita dalam syurga disebabkan penderitaan dalam perkara yang kita tak pilih tu. Rahmat ya. Maha rahmat Tuhan ni, dia tak jadikan sia-sia. Jangan takutlah. Kok aku bimbang kok khairat esok kok tak betul timbangan ku kan. Tak mungkin. Setengah orang dia buat macam tu kan. Tapi tak perlu dengan orang dia. Apa katamu pada mayat ini? Pernah dengar kan? Kan? Apa kata kamu pada mayat ini? Baik. Padahal kita tahu dia cukup hantunya. Kok malaikat macam mana kata hantu dia baik ni daripada abang ni. Dia tak mungkin catatan tu silap. Bukan maksud Nabi yang tu. Maksud Nabi suruh orang betul-betul. Kalau satu orang baik mati, Allah matilah kawan kita tu, Masya Allah, dia ni kaki masjid, dia ni bagus lah, dia ni semua orang nak cakap tentang baik kan dia kan. Yang tu yang Nabi maksud kan. Fa asnaitum alaihi bil khairi wajabat lahul jannah. Bila siapa yang mati kamu puji dengan kebaikan, wajib dia masuk syurga. Puji hak betul lah, bukan puji hak main-main ni. Yang tu
wallahu a'lam.